Dah buka guys, dah buka. Change of plan. Tak jadi ketuk. Kita pergi IKEA. Kita dah pergi IKEA Seremban. IKEA Seremban. Dapat duit. Tak ada IKEA pop-up je pun. Salah saya pakai baju saya. Baju yang besar. Kalau atas. Lepas ni dah viral. So ada IKEA makin bayar. Memang masalah. Kalau bayar ni memang aku pergi NSK. Barang-barang yang ada dekat sini semua macam basic-basic je. Macam pinggan, kalau nak beli balang kuih raya pun ada. And then kita orang cari bakul kain, tak jumpa pula. Ada yang saiz kecil je. Yang buruk kat rumah kita. Last kita orang tak beli pun. Acah-acah tengok tu banyak. Tu pegang, ni pegang. Tengok ada biskut-biskut. Sebenarnya nak cari meatball, tak ada meatball weh. Siapa yang kat Seremban boleh pergi. Dah buka hari ni, dia buka officially buka. Kita orang yang kerja KL, kerja Putrajaya, cuti. Boleh dah pergi. Alright, Alhamdulillah penuh lah. Penuh lah pagi. Bye bye.